Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni saya nak kongsikan lagi resepi kuih tradisional yang sedap, iaitu kuih Tok Haji Serban ataupun pulut sekaya yang lemak manis. Okey, mula-mula kita sediakan beras pulut dulu. Ni ada 2 cawan beras pulut. Kemudian beras pulut ni kena rendam dulu bagi dia lembut, sekurang-kurangnya 1 jam. Tapi kali ni saya rendam dia jadi 5 jam. Kini selepas direndam, beras pulut dah pun kembang. Kemudian kita basuh bersih dan akan kukus selama 20 minit. Masukkan ke dalam loyang, kemudian kita akan kukus bersama dengan santan. Santan ni yang cair je lah. Okay, kita masukkan santan paras pada pulut tadi tu. Kemudian kita akan kukus selama 20 minit ataupun sehingga pulut ni masak. Okay, ni selepas 20 minit dikukus, okay, pulut dah pun masak. Kemudian kita gembur-gemburkan. Okay, boleh je terus padat-padatkan ke dalam loyang ni, ataupun kalau nak senang, boleh je kita salin ke dalam loyang yang lain. Okay, pastikan loyang tu alas dulu dengan plastik supaya bila kuih dah masak nanti tu senang untuk kita angkat keluar dan senang untuk dipotong. Padatkan pulut ni sehingga dia betul-betul padat supaya bila kita tuang adunan telur dan santan nanti tu dia tak akan meresap ke bahagian bawah loyang. Kemudian gariskan dengan garpu supaya adunan telur dan juga santan tu dia akan jadi melekat elok. Okey, seterusnya untuk adunan atas pula, masukkan 2 ketul gula melaka, setengah cawan gula dan juga setengah cawan air. Okey, kita karamelkan jadi berbuih halus macam ni. Okey, bila dah hancur semuanya, barulah tutup api dan suamkan. Untuk telur pula, kita pecahkan 7 biji telur. Kali ni saya gunakan yang geriksi. Kemudian untuk nak hilangkan hanya telur tu, bolehlah masukkan sedikit esen vanila dan jangan lupa kita ramas telur ni bersama dengan daun pandan supaya dia punya hanya telur tu dapat dikurangkan. Okey, dah siap dah adunan telur ni. Kemudian barulah masukkan air gula melaka yang telah pun siap disejukkan tadi. Jangan lupa tapis untuk nak elakkan benda asing yang masuk ke dalam adunan. Okey, last sekali masukkan 1 cawan santan yang sederhana pekat. Masukkan juga sedikit garam. Kemudian kacau semua bahan ni sehingga sebati, barulah tuangkan ke dalam pulut yang telah pun dipadatkan tadi. Sambil tu dah boleh panaskan air dalam periuk pengukus sehingga mendidih. Kemudian barulah kukus kuih ni selama 40 minit pakai api besar. Okey, jangan lupa penutup periuk tu kita balut dengan kain supaya air tu taklah terlalu menitis di atas kuih. Okey, ni dia dah siap pun kuih Tok Haji Serban tadi. Bolehlah sejukkan dulu lebih kurang 1 jam bawah kipas. Kalau potong masa masih panas ni, dia masih lagi lembek. Okey, ni dia pulut sekaya ataupun Tok Haji Serban dah pun siap dipotong semuanya. Rasa dia memang sangat sedap, lemak-lemak manis macam tu, tapi taklah terlalu manis. Senang je kan nak buat pulut sekaya ataupun Tok Haji Serban. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.